Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yuwais Mirza bin Azrul Nizam dari SMK Said Hussein. Hari ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera dalam rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. 5 ciri murid sejahtera ialah beradab, iaitu berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Yang kedua iaitu berfikiran kritis dan kreatif. Yang ketiga iaitu berkemahiran, iaitu menguasai kemahiran praktikal dan insaniah. Yang keempat iaitu berdaya tahan, iaitu cekal dari segi fizikal dan emosi. Yang kelima iaitu berkeyakinan, iaitu yakin diri dan berani mencuba. Jika kelima-lima ciri ini diamalkan, murid akan menjadi lebih berakhlak mulia dan berdisiplin. Selain itu, sekolah juga akan mendapatkan suasana yang harmoni, positif dan cemerlang. Kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera sangat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti. Sekian, terima kasih.